Tindakan lucah melampau oleh seorang pelajar lelaki terhadap pelajar perempuan dipercayai menjadi punca pergaduhan di hadapan sebuah sekolah di Larkin, Johor Bahru semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raub Slamat, kejadian sekitar jam 2.30 petang itu membabitkan dua pelajar lelaki berusia 17 tahun dan abang kepada salah seorang mereka berusia 20 tahun. Polis menerima laporan pada jam 7.13 malam daripada individu yang mendakwa dipukul dua suspek. Siasatan awal mendapati insiden itu berkait gangguan lucah terhadap pelajar perempuan berusia 13 tahun yang dilaporkan berlaku sekitar 2 petang Rabu lepas. Mangsa membuat laporan polis pada 5.43 petang semalam. Kes pergaduhan disiasat di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan, manakala kes gangguan lucah di bawah Seksyen 509 Kanun sama. Orang ramai diminta tidak menyebarkan video kejadian bagi mengelakkan salah faham dan diminta menyalurkan maklumat kepada IP di Johor Bahru Selatan. Punca kebanyakan penyakit adalah pengaliran darah yang tidak lancar seperti sakit kepala, sakit badan, lesu, penat, tangan dan kaki rasa kebas, sesak nafas dan banyak lagi. Kalau kita biarkan, dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit darah tinggi, kencing manis, serangan jantung dan banyak lagi. Tasli Danchen melancarkan pengaliran darah. Ia dihasilkan dengan cara moden dan berkualiti. Tasli, teman kesihatan anda.